Lock, unlock, buka pintu kiri kanan. So yang ini belah kanan. Dia kena tekan lama sikit baru dia akan buka. Okey, daripada remote saja. So dari sini buka belah kiri pula. Okey, tutup pula. Ini tutup. Itu dia. Oh, semua dia jari tuan. Okey. Tuan saya nak tunjuk dalaman dia pula tuan. Dalaman dia. Cantik dalam dia ni. Wah. Atas ni ada kompartmen ke? Ini kunci dia tuan. Okey. Dia ada dua, nanti dapat satu set. Yang ni tuan, ni bahagian belakang dia. Tarik sikit je. Okey, dia tarik sikit je tau tuan. Jangan dia tarik sikit je. Memang mantap. Sikit je, tak payah tarik banyak, sikit je. Jangan dia. Okey. Dia ada shade dia. Dia built in punya, so boleh tarik tutup lah tuan. Okey. Ni untuk adjust lampu dia. Kursi semua ada armrest. Sekejap saya keluar balik. Jangan lawa tuan. Nanti kita siap-siap, nanti tacap-tacap, bersih-bersihkan lagi kereta ni, insyaAllah. Tu kursi belakang dia tersimpan kan. Kursi dia boleh keluar kan, yang ni sekarang tersimpan. Okay. So ni tuan, saya nak buka dia punya full bonnet dia. Kat bawah ni ada button. Okay, tekan ni. Dia dah. Tak buka Boleh buka full, boleh buka separuh. Okay, ni tempat duduk dia. Lipatkan dia punya lapik kaki dia ni. Tarik. Kat depan. Tarik tali yang ni. Okay, nampak sekarang dah ada ruang bawah dia. Tarik ni. Alright. Dia dah. Dalam keadaan dia lengkap. Okay, ruang bawah pun ada. Boleh letak barang lagi. Boleh letak durian tuan. Boleh letak dua bakul. Ada tempat megang. Di sini ada charging power outlet. Sini kat order. Okey tuan. Ni bahagian atas. Cantik tuan. Okey, ni tuan, ni keadaan enjin dia. Cantik enjin ni. Mantap. Semua pun cantik. Tak pernah buka. Kereta ni tak pernah ada apa-apa kat depan. Semuanya original dah. Tak pernah buka pun. Ni semua kit original. Tak pernah buka depan. Ni tuan, saya nak start dia ni. Okey, start dekat button dia kat belakang ni. So, tu mileage dia tuan. Okey, mileage rendah. Nak start, tekan brake. Okey, tekan brake, baru tekan start. Ni dah start dah. Ni aircon control dia lah. Boleh setting untuk depan, aircon depan, dan juga boleh setting untuk aircon belakang.